38 volt water. Ni sel dekat sini, sel sini. Kat body mesin. Siapa sini dia bila dia pergi barang besi kat rumah dia aku ada rasa macam kena renjatan. Jadi kita nak cari penyakit dia. Hari ni kita nak bomber, nak tengok berapa punca dia. Bila sentuh barang elektrik ada rasa renjatan, terutama body besi ya. Okay, first kita kena ada gun ni, paling mudah kita ada soket tester ni. Soket tester ni lah. Dua. Okey, jom kita tengok kat soket dia ni. Ada ding ada. Ada. Tiga-tiga menyala tapi kita dah tekan Oh, dia tak sambung. Oh, jalan. Badai bila body besi kalau tak ada ding tekan tak terik. Ni. Okey, sekali lagi kita test sini pula. Ni kita on. Okay, dia nampak macam tiga-tiga menyala tapi dia sebenarnya dia hujung ni tak nyala. Dia tekan dia tak terik. Betul nyala dia sebab tu dia tak terik. Ok, jom kita tengok dia punya body berapa banyak dia leakage, dia punya voltage tu. Ok, lawan ni kita nak tengok berapa banyak voltage leakage dekat body yang menyebabkan kita rasa ada kena renjatan. Tengok sini ada bacaan 38 volt water. Ni sel dekat sini, sel sini. Kat body mesin. Okey, sel lagi kat sini pula. Tengok. Okey, sini ni 35 volt ada leakage pada rasa ada kena renjatan. 30 lebih ni memang ada rasa dah. Okey, jadi sekarang ni kita terbuka soket dia, tengok belakang dia ada wayar ke tak. Okay, kalau tengok dekat belakang dia ni, sini ada 3 kabel live, 3 kabel neutral, 3 kabel earding. Okay, kita tengok berapa dia punya bacaan. Okay, ni kabel live dengan neutral. Okay, 243 volt. Okay, live dengan earding. Okay, 194 saja. Mana tak ada earding pun yang bersambung dekat sini. Okay, soket seterusnya. Yang ni 111 kabel. Okay, live dengan neutral 243, live dengan earding. Okay, tak cukup juga. Kalau yang betul cukup maknanya live dengan neutral, live dengan earding dia mesti bacaan sama lebih kurang saja. Okay, neutral dengan earding tak ada bacaan. Okay, kita pergi ke soket lagi. 2 kabel live, 2 kabel earding, 2 kabel neutral. Dia looping daripada dalam tu. Okay, live dengan neutral 243, live dengan earding. Ni ada earding pula ha. Live dengan earding 243, live dengan neutral 243. Okey, ni ada pula. Okey, jap sekali lagi. Okey, live dengan neutral. Okey, 243. Live dengan earding 243. Ada pula. Alhamdulillah kita dah jumpa dia punya penyakit. Rupanya wiring rumah ni yang menyebabkan berlaku macam ni kan, sebabnya dia pergi looping litar cahaya dengan litar kuasa. Maknanya litar lampu kipas dia pergi looping juga dengan litar soket. Dia jadi cacah marba habis. Jadi alhamdulillah kita dah repair dah. Okey, dengan ni tiga-tiga menyala. Maknanya keren. Okay, kita tekan test trip. Okey, dia trip, CCTV trip. Ni. Okey, ni kita ulang. Okey, tiga-tiga menyala. Correct. Okey, lepas tu ngelah ni. Tiga-tiga menyala, correct. Okey, kita cuba check voltage. Okay, neutral dengan live 241. Okay, live dengan earding. Okay, 240. Sepatutnya memang macam ni. Maknanya live dengan neutral dia bacaan dia mesti lebih kurang live dengan earding. Baru earding tu bersambung dekat bumi. Okay, kita tekan. Okay, bateri alhamdulillah
Okay, jadi yang mana ada masalah berkaitan elektrik, nak Madil Engineering bantu selesaikan, boleh kontak kita segera. Madil Engineering work with pride as professional. Sekian, terima kasih.